Orang dah bagi hak kau minum arak berbotol-botol, orang dah beri hak kau untuk beli arak di merata tempat tanpa halangan, kelab, pub berada di seluruh pelosok kota, maka gunakanlah kenikmatan tu dengan baik. Jangan sampai kenikmatan tu ditarik balik. Kes pemandu mabuk bunuh orang ni dah ketara sangat, dah kerap sangat berlaku. Jangan kita nafikan lagi. Hukuman mati wajib dikenakan ke atas pelaku. Kau bayangkan, orang yang tak tahu apa-apa, pakcik-makcik yang tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati bukan disebabkan kecuaian dia, tapi disebabkan dilanggar pemandu yang mabuk. Bila pemandu mabuk tu kena tangkap, bukannya dia kena pukul pun kan. Beruntung gila dia. Kalau benda ni jadi kat luar negara, dia memang confirm dah mati, kena bunuh orang ramai. Yang jadi mangsa ni bukan orang Melayu je tau. Ada je ramai orang Cina, orang India pun yang jadi mangsa. Jadi jangan jadikan ia sebagai isu perkauman. Ini adalah isu keselamatan, isu kecuaian. Nasihat saya lah, kalau tahu nak minum arak tu janganlah mandu, ambil je lah Grab. Kita nak push pihak penguasa untuk pantau pun bukannya senang, sebab banyak je yang beli arak dekat market mana-mana, lepas tu dia pakat minum dekat dalam rumah. Semoga ada keadilan lah buat mangsa.